Di sebuah kampung yang damai, Kampung Sungai Balang, pada tanggal 22 Mei 1970, lahirlah seorang insan yang kelak akan menabur bakti sebagai pendidik penuh dedikasi. Muhammad Adli bin Mat Jaafar membesar di rumah sederhana di Parit Nombor 5. Beliau mengenal erti kehidupan sejak kecil melalui keringat seorang ayah yang bekerja sebagai tukang kebun sekolah. Langkah awal pendidikannya bermula di Tadika Kemas Parit Nombor 4 pada tahun 1976. Dari situlah benih ilmu mula bercambah dalam dirinya. Beliau kemudian meneruskan persekolahan rendah di Sekolah Rendah Perserian Semerah dari tahun 1977 hingga 1982. Sebelum melangkah ke alam persekolahan menengah di SMKA Mahatma dari tahun 1983 hingga 1989. Dengan tekad yang kuat, beliau melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Batu Rakit, Kuala Terengganu dari tahun 1992 hingga 1994. Di bumi ilmu itu, beliau dipersiapkan menjadi seorang guru yang bukan sahaja mengajar dengan ilmu, tetapi juga mendidik dengan hati. Tanggal tahun 1995 menjadi detik bermulanya perjalanan rasmi beliau sebagai seorang pendidik. Apabila menerima posting pertama di Sekolah Rendah Bantuan Chong Hua Kranji, Bau, Kuching, Sarawak. Jauh merantau, meninggalkan keluarga dan kampung halaman, beliau tetap tabah menabur bakti demi pendidikan anak-anak di bumi Kenyalang. Di sebalik keteguhan seorang guru, tersembunyi jiwa sederhana yang gemar melakukan pertukangan serta mengisi masa dengan menonton dan mengemas. Prinsip hidupnya, keinginan perlu kesungguhan, menjadi pegangan yang membentuk dirinya sebagai insan cekal dan berdisiplin. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang penyayang dan mudah didekati. Beliau mencurahkan bakti, membina hubungan erat dengan murid, masyarakat dan rakan sejawat, sehingga namanya begitu dekat di hati penduduk setempat. Dalam perjalanan hidup seorang pendidik, terselit sebuah kisah cinta yang sederhana namun indah, terjalin dalam suasana penuh ilmu dan keberkatan. Pertemuan antara Tuan Haji Muhammad Adli bin Mat Jaafar dan insan pilihan hatinya, Puan Hajah Siti Nurhayati binti Marsikin, bermula ketika sama-sama menuntut ilmu di Maktab Perguruan Batu Rakit, Kuala Terengganu. Hasil daripada penyatuan dua jiwa itu, lahirlah 5 permata hati yang menjadi penyeri dan pelengkap kehidupan mereka. Selepas itu, perjalanan perkhidmatan beliau diteruskan di beberapa buah sekolah. Beliau pernah mengajar di SK Taman Cempaka, Johor Bahru dari tahun 1967 hingga 1998. Seperti sirih pulang ke ganggang, beliau pulang ke kampung halaman dan berkhidmat di SK Orang Kaya Ali dari tahun 1999 hingga tahun 2000 dan kemudiannya di SK Sungai Balang Darat dari tahun 2001 hingga 2017. Dengan semangat menuntut ilmu yang tidak pernah padam, beliau meneruskan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia. Kepercayaan terhadap kewibawaan beliau membawa kepada amanah sebagai pegawai perolehan dan pembangunan di Pejabat Pendidikan Daerah Muar dari tahun 2017 hingga 2019.
kembali ke sekolah. Di sini, di SK Barit Latif, di sebuah sekolah yang sentiasa meriah dengan suara murid dan kesibukan warga pendidik, hadir seorang insan yang cukup disenangi ramai. Nama beliau bukan sahaja dikenali sebagai guru pendidikan Islam, malah sebagai seorang guru yang membawa ketenangan dan keceriaan ke mana sahaja beliau berada. Wajahnya sentiasa dihiasi senyuman. Tidak kira ketika menyambut murid di pintu pagar, mengajar di dalam kelas, maupun membantu rakan guru mengurus sesuatu program, beliau tetap tampil dengan sifat ceria yang menyenangkan hati ramai. Ustaz Adli juga terkenal sebagai seorang yang ringan tulang. Jika ada kerusi rosak, kipas longgar, paip bocor atau papan kenyataan yang perlu dibaiki, pasti beliau antara orang terawal yang tampil membantu. Hobinya yang gemar bertukang dan mengemas menjadikan banyak urusan sekolah menjadi lebih mudah. Tangannya pantas bekerja, mulutnya pula tidak pernah merungut. Bagi beliau, membantu orang lain adalah satu kepuasan. Bak kata orang, seperti kapur yang tidak pernah habis. Begitulah hidup seorang pendidik. Demikianlah Ustaz Adli, sentiasa memberi, mencurah ilmu, tenaga dan bakti tanpa pernah berkira. Selamat tinggal suara-suara ceria, padang berhimpun dan dewan perkasa, bilik darjah dan anak-anak keletah, pejabat tugas dan pembantu ikhlas, bilik guru dan timbunan buku, ruang kantin tempat mesra terjalin. Selamat tinggal 1000 kerenah, datang dan pergi pelbagai wajah, bercampur gembira, bersisip gundah, bergema didikan, beralas madah. Selamat tinggal sebuah tempat bernama sekolah. Selamat datang persaraan, kerana segalanya hanya kesementaraan, melengkapi perjalanan sebuah kehidupan. Bak kapur yang tidak pernah habis, tiba juga kiranya di penghujung papan. Begitu juga diriku, setakat ini mungkin diriku bergelar guru. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu? Tak sanggup ku berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Alangkah pedih rasa hati selama kau pergi.
Tak